soalan seorang yang sembahyang zuhur tapi dia niat sembahyang asar, ataupun sembahyang asar dia niat sembahyang zuhur, dia jadi imam sembahyang. Tengah-tengah sembahyang itu, tengah rakaat yang kedua, yang ketiga, kita baru teringat, Allah, sembahyang zuhur rupanya aku dia niat sembahyang asar ni. So bagi dia niat sudah terbabat, tidak sah sembahyang kerana waktu bukan waktu asar, waktu masih waktu zuhur, maka sepatutnya dia niat zuhur. Maka saya jawab pada ketika itu dia batal, maka dia minta orang semua batal dan niat mula tanya balik. Sebenarnya itu, sebenarnya biar dia seorang sahaja yang batal, dia jangan suruh orang-orang dia batal. Dia seorang saya batal, dia minta seorang daripada makmum itu di belakang dia jadi imam ganti dia. Kata saya tak boleh jadi imam kerana terbatal, seorang daripada aku jadi imam silakan. Maka dia boleh tinggalkan benda itu. Maka dia seorang saja batal, bukan semua orang batal. Itu yang betul. Suami isteri bertengkar, isteri minta cerai, suami tidak lepas cerai, kemudian mereka berdamai. Perlukah suami melapaskan hujung atau cukup sekadar mereka hidup bersama seperti biasa? Rojong kalau berlaku talak, tanpa talak rojong tak timbul. Maka yang tadi itu bertengkar saja, sekadar minta saja, tapi lupakan mengatakan bahawa at-talaqu yahtazu minhu al-'arsy. Talak itu menggoncangkan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ba'sin haramallahu 'alaiha al-jannah atau kama qala. Seorang perempuan yang meminta cerai daripada suaminya min ghairi ba'sin, tak sepatutnya minta cerai, tak sampai cerai lagi dia minta juga, dia mati ketika itu, Allah haram dia masuk syurga tak? Bukan benda kecil. Okey, bagi tadi kes tadi itu ringan, bertengkar suami isteri biasa, minta cerai mudah sangat. Elaklah dengan buat demikian. Ini dah berlaku dah. Isteri suami tidak melafalkan sebagai perkataan, maknanya talak tidak berlaku. Kalau talak tidak berlaku, tak tengok rojong. Mereka hidup balik semula tu, jangan sebut rojong. Bila sebut rojong, maka boleh berlaku talak. Tadi tidak talak, yakin tidak talak. Kalau biasa hidup macam biasa dengan bergaduh lagi lain kali, insyaAllah. Ini yang kedua, sama saja. Suami saya menyuruh saya bersumpah supaya saya tidak kahwin. Suami saya menyuruh saya bersumpah supaya saya tidak kahwin lain apabila dia pergi dahulu. Nanya. Kemudian saya pun bersumpah seperti dia minta. Sebab itu saya pun meminta dia bersumpah perkara yang sama supaya tidak berkahwin lain jika saya pergi dahulu. Tetapi dia buat-buat tak dengar dan tak tahu. Bolehkah saya menangis sumpah saya sebab saya rasa disalimi? Saya melihat yang baik itu, segi positifnya. Suami isteri yang bersama-sama di dunia ini akan bersama-sama di akhirat dalam syurga bersama dengan isteri. Ikut pasangan terakhir yang dia mati dengan siapa? Ikut pasangan terakhir dia mati dengan siapa? Sebab itu isteri Nabi, semua isteri Nabi
tidak boleh berkahwin dengan siapa-siapa orang lepas Nabi mati. Lepas Nabi wafat, 9 orang isteri Nabi tak dibenarkan berkahwin dengan mana-mana orang. Itu pasal Allah nak jaga kehormatan itu, mereka akan masuk syurga bersama dengan Nabi. Kalau Aisyah yang mudah itu pun, kalau boleh berkahwin dengan orang lain, saya mimpi jumpa dengan Aisyah. Saya mimpi jumpa dengan Aisyah. Memang dia pakai pakaian pengantin dengan manik sebagainya, memang cantik. Puan yang bermaruah tinggi dan sebagainya. Tapi maknanya kalau dia kahwin dengan orang lain, kalau Aisyah kahwin dengan orang lain, mati, maka orang itu akan bersama dengan Aisyah dalam syurga. Tapi kerana dipaham balik, ada yang letakkan kepentingan dunia, cemburu ke tak cemburu ke, tidak ada dalam syurga. La yamassuna fiha nasabun wala lughub. Kerisauan, kecemburuan apa semua tak ada kan. Maknanya yang kes tadi itu tak kisahlah, yang penting masuk syurga. Suami masuk sama ke tidak, tak ada masalah. Tapi saya nak jawab lain. Sumpah yang ada sumpah tadi itu sah. Tapi tidak sepatutnya berbuat demikian, kerana bersumpah bagi barang yang halal. Anda berkahwin semua lepas suami meninggal, benda yang halal. Mengapa bersumpah tak ada barang yang halal? Macam Nabi telah bersumpah depan Maria Al-Qibtiyah, depan Maimunah, aku bersumpah aku tak akan minum madu dah, lain kali aku datang sama kamu. Lima tuharrim ma'allah lah. Allah tanya Nabi, kenapa kamu haramkan barang yang halal kepada kamu? Maka tak boleh bersumpah. Okey, yang tadi sah sumpah, dan eloklah ada langgar sumpah. Batal sumpah itu boleh dengan membayar kafarah sumpah. Bayar banyak mana? Itu baca it'am. Pertama kan tahrirur raqabah, merdekakan seorang hamba. Hamba tak ada. It'am asharata masakin atau kiswatu, bagi makan kepada 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka 10. Lebih senang bagi makan 10 orang dengan niat nak bayar kepada sumpah yang saya sumpah dan saya nak langgar sumpah saya. Maknanya anda boleh berkahwin dengan mana-mana orang kalau ada jodoh lepas suami mati. Tapi sekarang ni suami mati dah, tak mati dah. Tak apa, macam mana pun maka ada suami memanglah elok dia tak sumpah demikian, kerana itu sumpah yang tidak wajar bersumpah bagi barang yang halal. Okey. Suami melapaskan talak satu pada isteri semasa di rumah, maka jatuh talak satu. Apabila dibawa ke depan qadi, suami diminta melapaskan lagi talak di hadapan mahkamah. Adakah jatuh talak yang kedua itu? Jatuh. At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi'ihsan. Talak itu Allah berikan kepada lelaki hanya 2 kali sebut saja. 2 kali sebut. Marratan ni, marrah wa marrah sekali. Aku talak itu sekali. Wa marrah lagi sekali. Talak yang boleh berujung 2 kali. Pak imsakul bima'ruf, rujuk balik, hidup dengan cara yang makruf, atau tasrihun bi'ihsan, atau mencerai lagi sekali, yang ketiga tak balik dah. Semua ekor tolak dong sekali, sah talak tu. Pilih mahkamah, tolak lagi sekali. Jadi saya tak tahu. Sebab itu jika rumah itu sah dah, dia mengesahkan saja. Saya sahkan talak kamu itu satu, dah. Balik-balik semula dan jangan tolak lagi dah. Kalau tolak juga pakai 2, sebab itu bagi yang diperbincangkan ulama secara meluas. Kalau berlaku tolak itu di satu tempat pada satu ketika, macam tolak 3 dalam satu lapan,
tolak 100 satu lapang, tolak 1000 satu lapang. Ulama mengatakan bahawa jika satu tempat, satu masa sahaja sebut berapa pun dikira satu. Tapi jumhur dalam mazhab Syafi'i, kita Syafi'i, itu yang kita pegang di Malaysia. Kalau tolak lebih dari satu di satu tempat, satu ketika menyebut tolak 3 ataupun 10 ataupun 1000, dia pakai 3. Itulah yang berlaku. Tapi mazhab lain dia kata tak. Marrata ni maknanya marrah satu tempat, satu kali. Macam tadi itu di rumah sekali. Lagi sekali dia pergi mahkamah, tolak lagi satu. Dia dipanggil 2. Panggil 2 lah. Sepatutnya jangan ulang. Kau pendapat Ustaz kenaan Arab Saudi Syiah Iran sehingga terputus hubungan mereka pula. Syiah sebagai suatu serpihan daripada masyarakat Islam awalan sampai sekarang sebenarnya merupakan satu masalah lama yang sentiasa menunggu untuk berlaku. Kelikahan antara sunnah dengan Syiah ini bukan benda kecil. Kita duduk bedung-bedung tahan semua-semua, pada akhirnya baru nampak kenapa belang Syiah yang sebenar. Apa dia yang nampak? Syiah mempunyai perasaan permusuhan dengan Sunni, dengan kita orang Sunnah, sama dengan permusuhan kita dengan kafir harbi. Kita ini kafir harbi kepada Syiah. Suatu Syiah telah membunuh orang-orang Sunnah. Kalau di Iraq itu dah 100,000 dah. Kalau di Syria itu dah 400,000 dah. Kalau di Yaman itu memang mereka musuh Houthi dengan Zaidiyah. Masalah Zaidiyah memang mereka memerangi dan memusuh orang Sunnah ini habis-habisan. Itu maka Saudi telah masuk sama berperang berlawan dengan Syiah yang di Iran, yang di Yaman sekarang ini dah jadi semakin cerca merubah. Okey. Sebab itu maka kebetulan Syiah yang telah masuk di Saudi, Syiah telah melebihi penduduk Bahrain. 70% Syiah, 30% saja ahli sunnah. Tapi yang memegang kuasa ialah ahli sunnah. Maknanya bila masa itu boleh mereka buat hal. Okey. Di Saudi yang sama ini, Saudi mengatakan Syiah tak masuk dia. Tak. Di Najran, Ras Tanura banyak Syiah. Maka baru ni orang Syiah yang ada di Saudi Arabia buat pernah dan sebagainya kena tangkap. Itu yang Nimar itu yang kepala dia, maka dihukum bunuh dengan 37 orang. Itu menjadi seperti the last straw, sebab saja untuk Iran bertindak. Padahal mereka itu buat benda yang melanggar undang-undang Saudi. Dunia kata kalau kita banyak Bangla ke orang hitam ke datang untuk buat warna di Malaysia, kita tangkap. Dan ada orang dihukum bunuh kerana bawa dadah dan sebagainya. Orang tak bantah pun. Kalau Iran masuk di Saudi, dia buat warna lawan undang-undang negara dan sebagainya, dia ditangkap, dihukum. Orang yang salah, apa masalahnya? Kan kita sekali kita hukum orang Australia campur tangan, minta supaya dilepas dan sebagainya. Okey. Ini yang merupakan satu sebab sahaja bagi timbul permusuhan yang sengaja mereka cari alasan. Sebab itu maka tidak mudah selesai. Dan memang kita bimbang sudah ada pun untuk perisytiharan Iran tidak akan
Iran tidak akan berhenti bertindak setelah mereka dapat menguasai dua tanah Arab. Sebab itu saya kata kita mampu berdoa dan barang yang agak serius. Okey, ikhlas saja. Bagi yang mengatakan betapa selalunya umat Islam, Iran dihukum oleh ahli sunnah, terutama sekali ulama-ulama Saudi dan kita bersama sebagai firqah dhalah, firqah yang sesat. Mengapa sesat? Sebab mereka menolak Quran yang ada pada kita sekarang. Mereka mendakwa Quran bukan 6,236 ayat, tapi Quran ada sebanyak 18,000 ayat. Kita nak tiga ganda. Apa betul? Tiga kali ganda dari Quran itu sebenarnya yang disembunyikan oleh Abu Bakar dan Umar, Aisyah. Quran sebenarnya ada lebih 18,000 ayat. Yang ada sekitar 6,000 ayat mereka bohong. Mendakwa demikian pada kita. Menolak Quran yang ada tidak sempurna mudah kabeh. Membuang satu huruf Al-Quran saja pun sudah kufur. Ini mereka semua yang ada ini bukan Quran yang sebenar. Kalau sebenar ada disimpan oleh Imam yang ke-12, Imam 12 pada Muhammad yang sekarang ini yang hilang. Dia ada 2 kali hilang. Satu dia pergi Ghaibah Surah, umur dia 6 tahun, dia hilang di sebuah kampung di Iraq, tapi dia dapat dihubungi oleh ulama-ulama Syiah yang dipanggilkan dengan Al-Bab. Al-Bab ada ulama Syiah pada ketika itu boleh berhubung dengan Syekh Muhammad ini yang hilang, boleh tulis surat, memang tulisan dia katanya. Hubung sebarang soalan report pada budak ni. Budak umur 4 tahun, 6 tahun. Itu dipanggil Ghaibah Surah. Lepas itu bila jatuh saja Syah Iran, naik saja Khomeini, maka Syekh yang hilang tadi itu berubah menjadi Ghaibah Kubra. Dia ghaib yang tidak boleh dihubungi. Pasal apa? Memberi ruang kepada wilayatul faqih, wilayah pemerintah, al-faqih, ulama-ulama besar Iran, PK, ahli PK. Maka Khomeini ketika itu, maka dia wilayatul faqih, dia ambil alih tempat imam yang tidak rayun. Dia bukan imam yang ditunggu, imam yang itu Imam Mahdi. Maka sampai sekarang ini dipakai wilayatul faqih, sekarang ini Syekh Rouhani Ayatullah. Okey, itu cara Iran mentadbirkan diri mereka. Tetap mereka tidak percaya kepada Quran kita dan menolak semua hadis Bukhari dan hadis Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Abu Daud dan Nasa'i. Semua riwayat daripada sahabat semua ditolak, melainkan mereka terima hadis daripada 6 orang sahaja: Ali, Aisyah, Hasan, Husain, Abu Zar Al-Ghifari dan Miqdad Al-As'ad. Ulang balik, 6 orang saja: Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Abu Zar Al-Ghifari dan Miqdad Al-Aswad. Tahu pasal apa 6 orang saja yang terima? Sebab 6 orang ini tidak membayar dengan Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah, orang ini tidak bayar dengan Abu Bakar. Mereka kata Abu Bakar tak betul. Mereka tahu sahabat-sahabat curang. Mereka adalah Islam yang sebenar yang dapat dipercayai. Dan semua tak betul. Mereka terima hadis daripada 6 orang ini. Semua sahabat
kafir. Semua sahabat masuk neraka. Memaki sahabat lebih baik daripada satu umrah. Memaki sahabat dengan perkataan asbu wa la'nu lebih baik daripada satu umrah. Waktu maka tidak heran waktu Rafsanjani, Presiden Iran, waktu dia jadi presiden, dia pergi melawat Saudi Arabia, diterima rawatan itu untuk mengukuhkan hubungan, dan dia minta naik menabrak makam Rasul. Memang dia benar, dan dia pergi melawat hari Jumaat. Cantik. Dekat dengan sholat Jumaat dia sampai. Ditugaskan Imam Al-Huzaifi, Abdurrahman Al-Huzaifi jadi imam pengiring. Pengiring bawa dia dengan tentera yang ramai dengan security. Dia menghadap kubur Nabi, dibaca dia menangis. Dia sebut, sahabat-sahabat kamu telah mengkhianati kamu. Itu yang belakang kamu. Menangis-nangis semua, habis. Dia langkah ke kanan, dua langkah, betul dengan kubur Abu Bakar. Dia ludah dalam kubur Abu Bakar. Huzaifi tapi langkah Abu Umar ludah dengan maki ramu semua cukup. Sebab di kubur Khomeini itu memang satu sahabat, memaki sahabat itu pahala dia besar, pahala umrah. Tahankah bagi seorang imam macam Huzaifi itu yang orang pergi ludah kubur Abu Bakar? Start sembahyang Jumaat, Huzaifi naik ke mimbar, baca khutbah, dibaca hadis antara yang mustahar, idza zahara al-fitan wa qala al-bidah wa sabba ashabi pada seluruh alim ilmah wa man lam yaf'al falahu la'natullahi alaihi wal malaikatu nasi ajma'in. Bila kamu berjumpa satu masa fitnah berislam ini begitu mudah orang lemparkan, bid'ah timbul dalam masyarakat, berbagai perbuatan yang Nabi tidak suruh, dan dimaki hamun sahabat-sahabat aku. Sahabat sahabi dimaki hamun, diludah sahabat-sahabat aku. Hendaklah orang yang ada ilmu menyatakan apa yang benar. Kalau dia tak buat demikian, Allah laknat ke atasnya, malaikat laknat ke atasnya, dan orang Islam laknat ke atasnya. Saya melihat ada orang meludah kubur Nabi, dibangun tengah khutbah itu, bangun, tak apa dia kata dalam bahasa Iran, hubungan yang datang bersama dengan presiden, beberapa orang, semua bangun, semua keluar, balik bantah, hampir putus hubungan, macam hanya putus, hampir putus pada kita kata. Tapi Saudi lebih kata berkhidmat, minta maaf kepada Iran. Itu perbuatan seorang, bukan kerajaan. Orang maaf, tidak apalah, minta maaf, jaga hubungan, dan kami tindakan ke atas imam yang maka Huzaifi di berhenti di imam. Kalau saudara pergi ke Madinah pada ketika itu, ketika Rafsanjani jadi presiden, tak tahu berapa, 47, 48 dah, tak tahu pertengah. Maka memang Huzaifi tak jadi imam, kena gantung.
rakyat Iran agak lega dan lembut, barulah dikembalikan balik Huzaifah menjadi imam. Saya jawab itu dan mengatakan tadi, itu pandangan dan keadaan yang berlaku antara Syiah dengan Saudi dengan Iran, dan dengan lupa mereka ini dulu bersepadan. Bersepadan itu maknanya untuk berpegang. Jangan lupa mengatakan dia peluangnya musuh Islam mengambil peluang nak lakakan antara kita dengan kita dengan menjualkan senjata mereka. Mereka dapat duit, yang matinya orang Islam dan orang Islam. Sebab itu maka memang amat berbahaya dan dijaga supaya memberi Allah. Ini nak tanya, adakah lafaz Allahumma salli ala Muhammad sudah dikira selawat? Itulah selawat yang Nabi ajar. Allahumma salli ala Muhammad, itu selawat yang Nabi ajar. Turun inna sallu ala Nabi sallu alaihi wasallam taslima, ya Allah Ta'ala, para malaikat dan bersama Nabi. Sahabat tanya, bagaimana kemudian awak ada kamu? Nabi kata, qul Allahumma salli ala Muhammad. Ini itulah selawat. Maka boleh baca demikian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Sebab yang menambah banyak dan berbagai selawat ialah Ibnu Umar dan para sahabat menambah dan sebagainya, boleh, baik, tidak ada halangan. Tapi ini pun boleh, tambah pun boleh, dan kekalkan dalam Rasul Muhammad tidak ada masalah. Bagaimana suatu pernikahan boleh berlaku sekiranya hanya terdapat seorang lelaki dan seorang wanita beragama Islam di sesuatu kawasan seperti terkandang di pulau yang tiada penghuni. Mana ada pulau? Adakah satu kejadian itu sudah negeri yang jauh daripada hubungan luar, tiada seorang Islam selain daripada lelaki dan wanita tersebut, malah penyebut penjelasan tak berlaku ni. Masa dia semua dengan dahulu cerita tentang Pulapohan melanggar Baghdad dalam tahun berapa itu. Okey. Semasa Pulapohan, semasa apa nama ni, askar Tatar melanggar negara Islam Baghdad, ulama-ulama ketika itu sedang berseminar besar membincangkan satu masalah. Kalaulah seekor kambing melahirkan anaknya, tiba-tiba anak itu di depannya mukanya macam kambing, tapi di belakangnya ekor macam babi. Binatang yang macam ini boleh makan ke tidak? Kambing melahirkan anak, kepalanya kepala kambing, tapi buntutnya babi. Ulama bersidang teruk-teruk. Ada yang mengatakan tak boleh, ada yang mengatakan yang depan boleh, belakang tak boleh. Ada yang mengatakan kesemua boleh. Tengah-tengah bertengkar itu, seorang tanya, kamu yang soal pertama tu, berlakukah tidak ada binatang yang depannya kambing, belakangnya babi? Tak ada lagi lah. Mengapa dah sebut? Tak lagi. Waktu itu lah sampainya Pulapohan, ulama sibuk bincang barang yang tak berlaku. Yang ni tak berlaku ni. Ada wanita yang kena keluar angin daripada kemaluan. Ini benda nak amal ini. Ada wanita yang kali berkeluar angin daripada kemaluan, hal ini membatalkan wudhu dan menyebabkan terbatal salat. Bagaimanakah kaedah menyelesaikan perkara ini, lebih-lebih lagi pada waktu salat subuh dan maghrib yang waktunya singkat? Masalah ini menyebabkan perlu berulang kali mengambil wudhu sehingga melebihi 5 kali. Mohon penjelasan. Saya pernah jawab soalan ini. Orang ini sama dengan kaedah PK, orang yang kena salasal bauli. Itu yang berlaku zaman Nabi. Ada orang yang kena penyakit dia salasal bauli, kencing berterusan, air kencing dia keluar berterusan. Ini kentut berterusan. Apa nak buat? Dia ambil wudhu,
ketika hampir dengan waktu salat, dia salatlah dengan satu wajib, dengan satu sunat. Dia keluarlah air kencing banyak mana pun tidak mengapa. Dia boleh wuduk tadi itu wuduk darurat sama dengan sarjil bauli, maka perempuan tadi itu atau lelaki kan ambil wuduk sebelum dia pada masuk waktu atau sebelum dia nak sembahyang. Lepas tu lepas ambil wuduk dia dah bentuk dah, sama dengan sekarang ni orang panggil kolestomi. Sekarang ada penyakit kolestomi, penyakit yang tali perut dia tak boleh pakai, doktor potong, keluarkan dia kampik apa nama itu, kolestomi, maka sentiasa keluar air kencing dan sentiasa keluar air tai ataupun berak. Orang itu sama dengan sarjil bauli, ambil wudu sebelum daripada masuk waktu nak sembahyang, lepas tu sembahyanglah wajib untuk apa kalau tidak mengapa, itu dia panggil darurat. Kalau tidak dia tak boleh sembahyang. Maka boleh buat demikian juga kepada orang yang tawaf. Sebelum tawaf ambil wudu dengan cara itu, tawaflah air kencing keluar tidak mengapa, asal dia keluar sudahlah, pakailah kapil dan sebagainya. Allahu a'lam. Ini kes desai. Tidakkah saksi seorang pun lalu macam mana apa namanya mahkamah kita? Kes Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kes bukan kes mahkamah syariah. Sekarang dibawa ke mahkamah syariah atau betul-betul, tapi itu dibawa ke mahkamah sibol. Mahkamah sibol kita tidak ada kena dengan mahkamah sibol. Sibol boleh terima walaupun dengan satu saksi, tapi kalau mahkamah syariah sah dah. Mesti membawa 4 orang saksi yang nyata. Kalau tidak ada 4 orang saksi, maka tidak sabit tuduhan, maka orang yang kena bawa tak akan dihukum. Yang berlaku sekarang ni bukan mahkamah syariah. Ibu saya sakit sejak awal lutut. Di tempat kami hanya ada doktor pakar lelaki. Sesi rawatan perlu lihat lutut. Sakit ibu tidak kritikal. Adakah ini merawat? Adakah ini dirawat? Atau kami perlu bawa ke negeri lain yang mendapat pakar wanita? Dalam kitab Fathul Bari 7 dan 11 balik kepada hadis Rubaiyah binti Muawis, bincang panjang ulama mengatakan bahawasanya laki-laki boleh merawat perempuan dan perempuan boleh merawat laki-laki. Balik kepada zaman Nabi pun Rubaiyah binti Muawis telah merawat tentera Islam yang luka dalam peperangan. Ummu Sulaim merawat laki-laki yang luka dalam seorang perempuan nama dia Syifah binti Abdullah, kejadian merawat laki-laki. Seperti itu boleh merawat zaman Nabi. Tak sebut mereka pakai sautan, tapi yang pentingnya perempuan